Lembut. Wangilah. Memang wangi memang lembut sebab kita guna fabric softener yang ada lemak haiwan punya. Sering terbaca di setiap botol pelembut fabrik tertulis 100% daripada tumbuhan. Adakah ini bermakna terdapat pelembut fabrik yang bersumberkan haiwan? Pelembut pakaian ini digunakan kepada kita nak melembutkan pakaian, termasuk juga dengan telekung untuk sembahyang. Jadi kalau misal kata terbukti lemak haiwan ini digunakan katakan daripada haiwan yang tidak sembelih, ia merupakan najis dan menyebabkan sembahyang jadi tidak sah. Sejauh manakah penggunaan alkohol dibolehkan dalam minyak wangi? Daripada some research yang kita buat, memang ada minyak wangi ini yang mengandungi bahan-bahan yang diragui. Semuanya dalam meja halal, segalanya bermula di sini. Tapi tak apa-apa, ini halal punya. Jom. Pasti. Wangi kan?